Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh anak watan Sarawak ya. Saya beberapa hari ini tadi telah melihat satu video klip di mana sebuah parti tempatan di Sarawak untuk memajukan satu memorandum kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bercadang supaya PDA 74 dan TSA 201 dimansuhkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan tidak bersetuju, tetapi kita kena memberi sedikit perhatian supaya benda ini tidak akan wujud satu konflik perlembagaan di antara persekutuan dan negeri Sarawak. Kita sekarang berdiri di simpangan sejarah yang amat kritikal untuk masa depan tanah air kita. Kita tidak hanya berbicara tentang ringgit dan sen, kita tidak hanya berbicara tentang peratusan royalti. Apa yang kita bicara hari ini adalah tentang kedaulatan, hak dan maruah. Kita berbicara tentang legasi yang akan kita tinggal untuk anak cucu kita di bumi kenyalang ini. Selama 5 dekad, sumber kekayaan bumi kita, emas hitam yang mengalir di bawah tanah dan laut kita, telah diurus di bawah satu payung undang-undang yang kita kenali sebagai Akta Pembangunan Petroleum 1974 ataupun yang amat dikenali sebagai PDA 74. Namun dunia tahun 1974 tidak sama dengan dunia tahun 2026. Persoalan besar yang menuntut jawapan hari ini, adakah akta ini masih relevan? Adakah ia sah di bawah semangat Malaysia yang baharu? Dan yang paling utama, adakah ia menghormati hak Sarawak sebagai rakan kongsi sama rata dalam perjanjian Malaysia 1963? Saya tampil hari ini bukan untuk meruntuh jambatan persekutuan. Sebaliknya, saya ingin melihat dan mahu memperkukuhkan jambatan itu dengan meletakkan di atas asas yang betul, asas yang iktiraf oleh Perlembagaan Persekutuan melalui pindaan 2021 yang lalu. Kena ingat, satu ketika dulu Perlembagaan Persekutuan telah pun dipinda dalam tahun 2021 yang mengiktirafkan MA dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita menoleh ke belakang sedikit, dengar cerita lama dulu. Mengapa pemimpin kita dahulu, Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob dan Tun Abdul Taib Mahmud bersetuju pada PDA 74? Kita harus adil kepada sejarah. Pada tahun 1974, Malaysia berada dalam fasa nation building atau membina negara. Kita berdepan dengan ancaman komunis yang nyata. Ekonomi kita pula masih dicengkam oleh gegasi minyak asing iaitu Shell. Pemimpin kita ketika itu melihat PDA 1974 sebagai alat untuk nasionalisasi, maka mereka percaya dengan menyatukan sumber petroleum di bawah satu entiti persekutuan iaitu Petronas, Sarawak akan mempunyai kekuatan keuangan untuk membangun sekolah, hospital dan jalan raya yang kita nikmati hari ini. Tetapi perjanjian eksekutif tahun 1974 tentang perempuan itu dilakukan tanpa kelulusan rasmi di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Maka era pada hari ini, naratif itu harus diperbetulkan. Zaman pengumumanan tanpa syarat telah berakhir. Kini bermula zaman perkongsian pintar dan kedaulatan undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu memahami mengapa status quo PDA 74 dan Akta Laut Wilayah TSA 2012 kini dicabar. Ada hujah perundangan yang tidak boleh kita nafikan. Kenapa ya? Sebelum Malaysia wujud, Sarawak sudah mempunyai Ordinan Pelembungan Minyak OMO 1958. Undang-undang ini adalah hak milik Sarawak. Ia tidak pernah dimansuhkan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak. Sebarang undang-undang keduanya
perkara 1995 di Perlembagaan Persekutuan berkait tanah dan mineral tidak boleh berkesan di Sarawak tanpa diterima pakai oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak. Pada PDA 74 tidak pernah melalui proses ini. Manakala TSA 2012 yang tempang, Akta Laut Wilayah 2012 cuba mengecilkan sepadan laut Sarawak dari 21 nautika kepada 3 batu nautika sahaja. Ini adalah pencerobohan terhadap wilayah Sarawak yang telah ditetapkan sejak zaman koloni lagi. Namun, kita sedar bahawa memasukkan secara total kedua-dua akta ini secara mendadak seperti mana yang dicadangkan oleh sebuah parti tempatan mungkin mencetuskan gempa bumi, ekonomi dan perlembagaan yang merugikan semua pihak. Tuan-tuan dan puan-puan, maka apakah pilihan terbaik bagi Sarawak? Ya, adakah Sarawak mahu terus bertembung di mahkamah atau kita mahu membina satu solusi yang menang-menang, win-win solution? Ya, saya ingin mengusulkan satu pendekatan baru kepada yang amat berhormat pada Premier Sarawak bahawa penerimaan bersyarat melalui resolusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kita usulkan di Dewan Undangan Negeri Sarawak supaya satu usul untuk menerima tetapi dengan bersyarat. Ya, kita tidak perlu memula peperangan undang-undang yang memusnahkannya. Sebaliknya, DUN Sarawak boleh membentangkan satu resolusi iaitu usul untuk menerima pakai PDA 74 dan TSA 2012 tetapi dengan syarat yang ketat dan tidak boleh dirunding. Apa syaratnya? Pertama, Petronas dan Kerajaan Persekutuan wajib mengiktirafkan sepenuhnya hak kedaulatan Sarawak di bawah umur 1928 dan DGO 2016. Keduanya, Petros mesti diiktiraf sebagai agregator gas tunggal dan pemain utama dalam industri minyak dan gas di bumi Sarawak. Petronas bukan lagi tuan tunggal tetapi gerakan kongsi strategi kita. Yang ketiganya, operasi minyak dan gas di Sarawak harus dijalankan sebagai satu entiti bersama, joint entity yang mencerminkan semangat MA63. Ini adalah opsi terbaik, saya rasa. Mengapa? Kerana ia mengelakkan konflik perlembagaan yang boleh membekukan pelaburan asing, yang memberi kestabilan kepada pasaran. Tapi pada masa yang sama, ia memastikan kunci rumah industri minyak kita dipegangkan oleh tangan Sarawak sendiri melalui Petros. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat apa kelebihannya. Mengelakkan kejutan pasaran yang boleh menjatuhkan nilai saham Petronas dan keyakinan pelabur antarabangsa. Maknanya, dengan kata pendek, menstabilkan ekonomi. Dan keduanya menyelesaikan lompang, iaitu vacuum, perlembagaan di mana PDA 74 tidak pernah diluluskan oleh DUN. Dengan meluluskannya secara bersyarat, Sarawak mempunyai punca kuasa untuk mengawal selia Petronas secara sah. Jadi kedudukan rundingan ini meletakkan Petros secara rasmi setaraf dengan Petronas dalam wilayah Sarawak. Ingat, hanya di Sarawak. Sudah tentunya, risiko interpretasi persekutuan mungkin cuba mencabar syarat-syarat tersebut di mahkamah jika mereka merasakan syarat itu telah menyekatkan kuasa Petronas. Walau bagaimanapun, golongan radikal mungkin melihat ini sebagai kompromi yang tidak perlu kerana mereka mahukan pemansuhan penuh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, langkah ini saya kira adalah satu langkah yang berani jika YAB Premier untuk memberi satu keputusan yang kehadapan, namun ia amat bijaksana. Jika menggunakan kuasa legislatif Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk mengharmonikan undang-undang persekutuan dengan hak negeri, apakah kerajaan Sarawak berani dan bersetuju untuk memulakan langkah ini? Saya kira tidak jadi masalah jika YAB membuat keputusan tersebut. Ya, kita tidak lagi sekadar menuntut royalti 5%. Kita menuntut penyertaan equity. Kita menuntut kuasa kawal selia. Kita menuntut supaya setiap
molekul gas yang keluar dari bumi Sarawak memberi manfaat maksimum kepada pembangunan di pendalaman Sarawak dari Lawas hingga ke Lundu. Kepada kerajaan persekutuan, saya menyeru agar mereka menerima huluran tangan ini sebagai satu bentuk federalisme yang matang. Sarawak tidak mahu berpisah. Sarawak cuma mahu satu, hak dihormati sebagai janji tahun 1963 yang baru yang telah dipindah dalam 2021. Rakyat Sarawak sekalian dengan perjuangan ini memerlukan kesatuan. Jangan kita berpecah dalam menuntut hak. Kita akan pasti keputusan mahkamah pada 20 Mac 2026 nanti bukan satu titik penapan, tetapi satu titik permulaan kepada era baru di mana Sarawak adalah tuan di rumah sendiri. Maka itu, saya menyokong Sarawak First demi kedaulatan, demi kemakmuran, demi Malaysia yang lebih adil. Sekian, sila share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.